Dia panggil waiter tak? Boleh. Boleh. Selamat datang ke restoran Kuk Mun Teh. Oh, okey. Nak ada apa ya? Nak order dia. Okey, mula. Nasi goreng apa? Sebab mu belanja, model dulu. Nasi goreng Pattaya sah. Nasi goreng Pattaya. Okey, boleh. Aku nasi goreng 2 tayar. Nasi goreng 2 tayar. Ada 2 tayar. Oh. Nak nasi goreng telur tapi tak mau mata. Telur tak mau mata. Oh, makan penumbuk ni. Kuning je tak ada. Kuning tak ada. Putih je. Payah ni. Kena ada PSG ni. Okey. Itu saja ya. Okey. Air tambah. Okey. Ini lekat. Okey, tunggu sekejap ya. Ini makan metelang gitu. Okey. Thank you ah. Ayah. Ni ah. Kalau pun ada air, kita bagi air kau takut dekat air pergi. Pergi pun masuk. Ni nasi goreng 3 order. 3 order. 3 order. Rasa macam order 3. Ni apa tadi? Ikan buak. Apa? Ikan buah boleh Melayan. Ya. Sampai mati. Sila dulu. Selamat mati. Sila dulu. Menatang ni duk balik lagi. Aku nak tok kedai dah ni. Mamu balik Mamu balik. Makan mu dalam gelap. Makan mu. Okey. Salah ni kat suasana ni. Tapi lebih estetik lah. Estetik. Tapi comel kot buat ke. Lah suasana ni. Tu lah. Tadi masa siang-siang ni tu, ni ada vibe Malang sikit tau. Molek-molek. Oh, sweet tau. Aku suka gini. Oh, sweet tau. Tapi tak tahu. Pasal lu. Jenah. Jenah. Pasal. Ni benda biasa tu lapu ni. Kau gini dah ni. Memang gini. Zong dah. Sini makan. Style. Datang ni. Dah balik lagi. Tutup ni dah balik lagi. Mu tahu pasal senah? Oh, tahu. Ada kan senah tu biarlah. Menata ni aku kata balik bodoh. Benda hak tu kita jangan. Benda hak macam badan gelak. Tu aku pun jangan lajar pun benda. Kalau kita mari 3 orang je. Batu aku ada lagu tadi. Cok kau badan. Ingat pasal senah. Ingat. Iya masuk tu. Dah air.